Oh, ada tu yang. Ada? Dah apok ke? Kamu buta. Oh, wah. Bekeng. Berseria dah ajar dia yang. Bekeng. Dah je tengok ke? Ni first time tengok bekeng. Hias kilo. Siah kilo. Ya dak, apa murah ngak Munyak. Jual mahal kopling. Jual murah pun kopling. Nak ambil benar. Nak duyang lah. Dah apok dia yang. Ambil lah. Mak, abang ni. Dah gini. Abang hari memang nak beli duyang. Dah beli lah. Oh, jangan tekan gitu. Aku lapar ni. Jadi makan lagi. Tapi ambil nak beli duit seling. Terima tak? Duit sini bukan duit. Memang duit. Takut abang terima duit kertas saja ke tu tanya dulu. Nak soh Besi pun duit. Ketah pun duit. Dah. Kalau gitu terima. Ambil nak beli suti. Mau kira diri apa? Beres ha. Dia timbang dulu. Benda tu. Benda kau bang? Benda kau? Oh. Orang hari nak beli tu. Mainlah kening kau. Jodoh yang ke bergaduh tu. Tengok. 8 kilo. Ya, 8 kilo dah. Kita kira. Oh, mana yang berat ngak? Muat turun balik. Masa ia dah tu ya. Tak, gini. Abang nak demo timbang isi saja. Kalau isi saja, tak panggil dia yang. Ia buang duri. Jadi yang. Budak sekolah. Sekolah ada ajar itu. Sekolah nak ajar gitu. Sebab apa mereka aku cakap itu? Gak aku lah, mulut aku. Bukan mulutmu. Tengok anda mulut pipi pun. Nak timbang isi saja, Pak. Duit cukup dah Nanti aku cekak. Kita tengok isi yo. Kondisinya. Oh, mana? Mana sih? Tengok putih kepek. Assalamualaikum. Salah. Jodoh yang bang? Tu ya. Ni jual durian ke? Ni masak-masak ni? Jual dia. Lapar ke? Kamu buta. Tak, nampak. Tapi duduk tangan gitu, kanya-kanya juga ni pasal apa? Ni minta isi saja boh. Minta isi. Timbang isi saja.